Abang kita daripada Singapura, dia datang sini berjalan. Macam mana abang keadaan Aceh? Berapa lama dah abang ke Aceh? Dalam 10 hari. 10 hari. Tapi memuaskan lah kita. Dapat pandangan banyak. Dapat tengok kapal yang terapung. Ya. Masjid raya. Saya kira memuaskan lah untuk jalan kat sini kan. Ya. Orang Aceh macam mana karakter dia? Karakter bagus. Semua okey lah. Tak ada yang macam bermusuh ke apa, tak ada kan. Orang kata alhamdulillah beramah tamah lah ya. Beramah juga. Beramah tamah dia. Daripada segi menu Aceh macam mana abang boleh rasa atau orang kata maksud makan? Makan okey lauk juga. pauk. Lauk pauknya boleh jugalah. Kita boleh terima kat macam kita sama-sama orang Islam kan. Jadi kita boleh makan apa yang ada, kita boleh makan. Alright. Pasal tak ada campur-campur yang lain kan. Jadi samalah, semua boleh. Mana sampai ni dah masuk 10 hari lah dekat Aceh. Dah 10 hari. Semenjak abang ke Aceh, dah sampai ke mana je abang? Sampai ke apa gunung tu yang dipanggil tu? Gunung Salak. Bukan, gunung yang kat mana? Gurute. Jalan ke Gurute dari ujung sampai ke tepi dekat Ini adalah satu pasangan abang pada Singapura dengan orang Aceh. Dia orang Aceh. Jadi orang Singapura ni berjalan lah raya kat kampung dekat tempat bini dia. Abang pernah dengar masakan khas Aceh ke? Sayur pelik pernah makan abang? Sayur pelik yang dari malam makan abang sikit tu. Itu orang kata sayur 1000 macam jenis sayur. Sayur campuran lah tu. Sayur campuran. Pagi tadi baru makan. Itu orang kata sayur pelik. Sayur pelik. Sayur katarana. Itu timpan pernah makan? Timpan yang balut dengan kelapa itu hari daun pisang. Masa gemuk tu. Kita makan Pais. masa gemuk, kayak pais tu. Pais. Ya, pais. Itu salah satu antara kuih-muih khas Aceh. Tapi yang murtabaknya pun pernah makan, tapi dah makan lain murtabak dari di Purugo, murtabak lain di sini. daripada sana. Ya. Murtabak ni lain jugalah. Ini sekarang abang ada di travel mana ni? Ni Mati tengok. Ni Raja Pelangi ya. Raja Pelangi. Ini Raja Pelangi. Raja Pelangi travel lah. Ini ada dekat Matang Bangluar lah. Inilah Abang Raja ya. Bye-bye dia. Ini Abang Raja, Director Raja Pelangi Travel yang sangat berwibawa orang kata beramah tamah ni dengan pelancong Singapura. Ni rakyat Singapura nak balik kampung ni, nak balik semula ke Singapura. So dia ambil tiket kat sini lah. Okey bang, terima kasih banyak dah bincang sedikit masa dengan warga Aceh. Mudah-mudahan abang sampai ke destinasi selamat jalan, panjang umur, murah rezeki abang ya. Alhamdulillah. Nanti ada umur panjang, abang datang balik lah raya-raya ke Aceh ya. Support bangsa Aceh, hidup Aceh bang ya. Terima kasih banyak bang ya. Okey, assalamualaikum.